Assalamualaikum. Hari ni akak nak masak nasi tomato menggunakan beras basmati. Bila kita masukkan ke dalam mangkuk ataupun apa saja, mesti kita bagi dia sama macam ni untuk kita tahu nanti sukatan air dia. Macam tu. Kita masukkan dalam mangkuk mana-mana yang sama paras, nanti sukatan air dia tu kita tahu macam mana kita nak masukkan. Okey. Sementara kita menanti beras kita tu kembang, apa kata kita sediakan bahan-bahan untuk kita menumis. Okey, akak menggunakan dalam 2 biji bawang. Bawang ni kena banyak lah. Bila dia banyak, walaupun kita buat satu paket saja, satu paket tu pun dia punya kilo tu dalam 1 kilo gitu. Banyak juga, jadi bawang ni kita pun nak guna untuk banyak jugalah. Sedap kalau bubuh bawang banyak ni. Bawang. Okey. Cukuplah tu. Kemudian kita menggunakan dalam 5, 6, 7 biji bawang putih. Halia dalam 2 inci ya. Kita mayam sahaja. Bahan-bahan ni tak perlu untuk kita kisar dia. Kita bubuhkan dalam 4 sudu minyak. 1, 2, 3, 4. Ini kalau kata sukatan sudu dia tu penuh lah, sudu besar sikit lah. Okey, kemudian kita masukkan butter kalau ada. Tapi kalau masuk butter tu kira sedap dah lah. Masakan kita ni, kita masuk butter. Butter ni dalam 2 sudu. Okey, kita bagi dia hancur dahulu. Okey, kemudian kita masukkan daun pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, menandakan minyak kita tu panas. Kemudian kita masukkan halia, bawang putih, bawang. Jadi kita nak sampai dia garing. Okey, kita tunggu sekejap. Okey, kita tunggu sampai dia kuning. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Bila kita tengok ya, bila dia dah macam ni, dah sikit, dah kuning-kuning gitu. Kemudian kita masukkan rempah 4 sekawan. Kayu manis, bunga lawar, buah pelaga. Kemudian lagi apa yang ada kat sini? Bunga cengkeh. Jadi kita masuk tak payah semua lah, banyak-banyak lah. Memadai saja. Kan banyak-banyak. Kadang-kadang bila kita tengok orang tu dia masak tu kan, dia bubuh banyak-banyak tu, ada cuba. Tapi rasa dia macam tak berapa nak jadi tu tak? Tak berapa nak sedap. Baik kita buat cara-cara kita, bubuh ala-ala kadar je. Kan? Jangan dimasukkan semua sekali bahan-bahan ni. Okey, kita masukkan buah jagus. Kismis hitam. Kita pula nak bubuh kismis hitam boleh. Kismis kuning boleh. Ini kismis besar punya. Kita bubuh juga. Kita masukkan
sekali. Kemudian kita masak dia. Bila kita dah masuk bahan-bahan ni, wah, aroma wangi dia tu memang dah ternampak lah. Okey. Perlahankan api. Okey, sekarang kita nak masukkan tomato. Tomato chop tu tak ada, jadi kita gunakan tomato segar ni. Okey. Kita gunakan tomato segar ni dalam 2 biji. Ni kita nak masukkan tomato puri. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Jangan buang banyak-banyak sangat. Sebab kita masak sikit je. Kemudian kita menggunakan susu cair sebanyak 1 cawan. Kita tak gunalah sampai satu tin. Okey, masa ni kita boleh rasa bubur garam sikit, bubur perasa sikit, apa saja yang kita nak bubuh, Maggi cakap rasa ke pun boleh ni. Bila dah macam ni. Okey, kita bubur garam 1 sudu kecil. Masukkan bahan ni ke dalam rice cooker kita. Sebab tadi kita kalau setengah orang tu dia masak terus dalam rice cooker tu, tapi kita tak buat macam tu. Jadi kita masukkan bahan-bahan ni tadi. Okey. Masukkan. Air dia tadi kita dah bagi tahu dah tadi sukatan air dia. Jadi kita pun masukkan air ke dalam ni tadi. Mari kita nak ambil air. Okey, tadi sukatan dia beras menggunakan bekas ni, jadi air pun banyak ni juga. Masuk. Jadi sebelum kita masukkan beras, kita kacau dulu bahan-bahan ni. Sebab apa? Bila kita masuk beras nanti kita kacau sikit je supaya beras tu tak patah. Kita nak tengok hasil dia tu cantik je. Okey, kacau, rasa macam mana? Rasa dia nak tambah sikit lagi garam. Okey, kita masukkan serbuk perasa ni dalam setengah sudu. Garam lagi setengah sudu. Tadi 1 sudu. Tambah lagi setengah. Jadi 1,5. Kacau. Bagi dia rasa dia mesra. Sekejap bila kita masuk beras, jangan kacau lagi. Masukkan beras. Wah, cantiknya kejadian. Nampak tu beras tu tak patah-patah. Kacau dia. Bagi dia sebati.
Cantik tak? Nampak tak? Nampak tak dia sebiji-sebiji? Bila kita kita rendam dia selama betul-betul setengah jam, kemudian kita tapis dia. Tapis bagi dia, Allahu Akbar, bagi dia apa orang kata, air dia tu tak ada menakung dekat beras tu. Kemudian kita pun masak mengikut sukatan tu tadi. Tengok kejadian dia memang cantik. Dia buang ni. Nasi tomato sedap makan bersama ayam masak merah ataupun ayam masak bawang. Memang sedap. Berderai-derai nasinya. Ni nak Syawal masih ada lagi. Kalau kita nak ajak kawan-kawan makan, apa kata kita masak nasi tomato bersama dengan ayam masak merah dan mentimun tu kita masak. Mentimun tu masak apa? Acar. Kepada yang menonton, jangan lupa cuba, komen dan subscribe. Jumpa lagi. Bye.